Jadi cuba tengok cikgu. Cikgu seronok tak hari ni di sekolah? Cikgu tak seronok? Banyak. Seronok. Awak seronok tak pergi sekolah? Seronok. Awak seronok tak pergi sekolah hari ni? Seronok. Banyak. Seronok. Dalam teacher Ada main. seronok tak? Pandang teacher seronok? Seronok. Kalau seronok, kita kena cakap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pandang macam tu, no. Duduk elok. Duduk elok. Tak, no, sama macam tu duduk. Pandang teacher. Okay. Sebelum kita belajar, kita kena baca apa? Ada doa. Baca doa pandainya. Okay, macam mana doa? Tangan semua, tangan. Doa. Bismillah. Bismillah. Cuba dengan doa baca. Rahmanirrahim. Allahumma alaina ni'mataka wa syukrana min khazainillah. Ya arhamar rahimin. Amin. Amin tak? Awak amin tak? Tak amin lagi? Banyak lagi doa tu. Amin. Amin sampai muka. Amin. Okay, duduk. Sampai pipi tak? Sampai pipi. Sampai pipi ke? Amin tu? Ha? Amin sampai pipi ke? Sampai. Apa yang sampai? Amin. Okay. Sini tengok sini. Cuba tengok kawan-kawan yang kena sini. Siapa tak datang? Kami datang, kita datang. Ha. Aku pun datang. Jadi, Kami datang. ramai tak datang kan hari ni? Kenapa ramai tak datang hari ni? Dia orang demam. Demam. Awak demam tak? Tak. Tak. Awak demam tak? Demam. Awak demam tak? Tak. Tak. Tak demam. Tapi kenapa nampak sedih? Siapa hantar sekolah hari ni? Saya. Acik Saya. Acik awak hantar pergi sekolah hari ni? Wow. Ada adik. Naik apa? Siapa pergi sekolah naik kereta? Saya. Naik kereta? Siapa pergi sekolah naik kereta? Angkat tangan. Mana? Naik kereta. Ada kereta kala apa kat rumah? Kalau biru. Blue. Azizah kalau putih. Azizah kala white. Awak kereta warna apa? Ayah. Macam warna apa? Awak warna apa kereta? Warna ibu. Warna biru. Okey. Jadi sebelum kita belajar, nak tak kita orang kata apa? Ni. Buka mata. Semua sebab teacher nampak macam apa ni? Lembik. Nampak macam tak bertenaga. Semua macam tu. Jadi boleh tak teacher nak minta semua bangun? Semua berdiri. Jangan berdiri atas kerusi, berdiri dekat sebelah kerusi. Tak pun tolak kerusi masuk dalam. Macam ni. Kita teacher nak tunjuk bangun. Tolak kerusi bawah meja. Nak melari ni cepat tu. Nak melari tak? Kita tolak kerusi bawah meja. Tolak kerusi bawah meja. Tolak orang berdiri. Tolak kerusi bawah meja. Okay. Dah bersedia? Kalau dah bersedia cakap. Dah bersedia? Dah bersedia. Buat. Di sini. Dah bersedia? Dah bersedia. Okey. Duduk awak di sini. Duduk awak di sini. Tak nampak dia. Sabar Cuci pasang.
boleh. Tapi okey. Siapa bagi kerja sama, siapa duduk diam, dengar teacher cakap, teacher pasang lagi lagu best. Nak tak? Okey, duduk. Kita nak belajar. Duduk. Wow, apa ni? Duduk bawah. Duduk bawah tak nampak? Kalau tak duduk, nanti kamu cakap tak nampak. Lucu hari ni. Kita ke? Apa dalam kotak ni? Berat ni. Ada apa dalam kotak ni? No, bukan. Apa tu? Ada apa ni? Tekan dulu. No, tak boleh buka. Tekan dulu ada apa dia ni. Orang saya ada apa dia dalam ni? Ada A? Lagi? Untuk baca. Untuk belajar. Ada apa Aisyah? A, B, C, D, E. Okey. Kita buka boleh? Boleh. Tapi semua kena duduk. Kalau tak nampak. Ada apa kat sini? Ada apa? Jom kita tengok. Duduk. So, hari ni duduk. Kita nak tunjuk dekat semua. Kat tangan teacher ada buku siang dan malam. Auto tidur. Siang kena pergi school, malam kena tidur. Ni ada apa? Ada rumah. Aisyah ada apa ni? Lagi? Ada apa? Aisyah nampak tak? Ada apa tu? Wow. Okey. Nak belajar tak hari ni? Very good. Jangan sentuh. Kita boleh kat sini pun ada muka sedih, muka ketawa. Ya. Tengok sini. Ada no? Ada bunga. Ada bunga. Okey, jadi hari ni kita tak belajar semua ni. Kita akan belajar satu je. Kita akan belajar satu je. Iya, yang satu ada banyak. Kita akan belajar. Banyak apa? Cuba tengok sini dulu sayang. Kat kotak ni ada gambar apa? Matahari. Dia tengah apa tu? Happy. Senyum. Ini? Suka. Suka macam mana? Suka dia. Ni? Nangis. Senyum nangis. Maya buat. Ini? Happy. Buat marah semua, buat marah. Dia buka. Nak tengok apa dia dalam ni? Okey. Ada muka. Kat mana nak buat ini? Jadi kita kena belajar dulu, boleh? Ya, ada tadi. Tengok ke sini. Siapa saya nak? Tengok kat tangan teacher ni. Ni gambar lelaki ke perempuan? Laki. Dia lelaki. Ni gambar perempuan ke lelaki? Perempuan. Dia saya tak nampak. Perempuan. Perempuan. Jadi dekat tangan teacher ada dua gambar. Gambar lelaki dan gambar Perempuan. okey, kalau perempuan dalam kelas ni siapa perempuan? Angkat tangan. Saya. Perempuan juga? Bukan. Adik bukan. Siapa lelaki yang angkat tangan? Siapa lelaki? Awak lelaki? Awak lelaki tu perempuan. Awak boy ke girl? Boy. Kalau boy tak angkat tangan. Boy, very good. Okey, duduk. Kamu tak nampak? Tak datang. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar tentang emosi. Emosi. Magic. Very good.
good. Jadi kita akan belajar tentang ayah dulu. Ayah dah ada mata. You sorry. Okay. Sini dulu. Ayah. Alright. Tutup mata. Iya. Ini dekat sini dekat tangan teacher. Okay. Ini muka sedih. Sedih. Kenapa dia sedih? Ia sebabnya mak buat. Mak buat. Dia kenapa sedih? Aziza, kenapa Aisyah dia sedih? Tak tahu kenapa dia sedih. Muka sedih macam ni. Dia buat. Muka sedih macam mana? Cuba tengok muka gembira pula. Dia sedih gigi. Happy, very good. Okay, tengok sini pula. Ni muka terkejut. Muka marah. Cuba dia macam muka marah. Okay. Muka ketawa. Gelak. Itu anak ke ketawa. Okey, tadi kita belajar tentang sedih. Sedih dia sekejap menangis. Itu baru menangis. Kalau pink. Kalau kita dapat makanan, kita apa? Kita makan. Jadi kita makan. Jadi kita akan gembira. Okay, kalau mak kita pergi jalan, lepas tu mak kita tinggal kita akan sedih. Lepas tu kita akan menangis. Mak dia tinggal. Dia bawa ayah. Lepas tu kalau nampak Zulfa jatuh, kita kan apa tu? Takut. Terkejut. Okay. Jadi dekat sini ada berapa emosi? Jadi kita ingat semula. Kita ada terkejut, menangis, sedih, lagi apa tu? Gembira, gelak ataupun ketawa. Satu lagi apa kita sebut? Apa tu? Marah. Jadi kita belajar 6 emosi. Very good. Okay. Jadi sekarang ni tak buat. ya. Okay, sekarang ni Nak buat ini. siapa nak buat? Okay, sekarang ni kita sini dulu, Kak Teacher. Okay, ada 2 gambar. Okay, so no, don't touch. Okay, ya sabar. Nak buat juga. Okay, letak Nak buat dulu. Okay, Teacher akan bagi seorang satu juga. Okay, boleh? Tapi kena sabar. Very good. Okay, don't touch. Sama. Tengok di sini. Okay, tengok sini. Kalau teacher cakap, okay, Zulfa, letak kat sini muka. Cik, muka sedih. Mana muka sedih? Okay, apa kat muka sedih? Betul tak muka sedih? Betul. Muka nak? Ni. Itu muka sedih ni nangis. Okay. Jadi, boleh tak buat? Kena tadi sekali. Zulfa, okay. Okay, tengok sini dulu. Okay, Zulfa letak muka marah. Mana muka marah? Okay, sampai. Okay, ini muka marah. Okay. Jadi sekarang ni teacher nak Aziza dengan Zulfa dulu buat. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, jadi Aisyah yang ni, Zulfa yang ni. Okay. Lepas tu nanti tukar balik kawan-kawan. Okay, sekarang ni untuk Aziza, teacher nak letak muka wah, bestnya hari ni. Kau apa? Tengok muka teacher dulu. Bestnya. Bestnya hari ni. Betul tak? Betul tak? Jadi kita ada kawan-kawan, betul tak? Okay, kalau
Pergi tambai. Pergi tambai. Okey, duduk. Nak tak padu. Alright. Kita tengok kawan-kawan dulu, okey? Tambai. Nak tak padu. Betul tak kawan-kawan muka ni? Tak. Betul tak kawan-kawan muka macam ni? Betul tak? Betul. Apa yang ada sama dekat ni? Muka? Muka hijau? Bila, betul tak? Betul tak Aisyah? Betul tak Zulfa? Muka gembira? Betul. Okey, ni muka Zulfa punya. Muka apa ni? Terkejut. Muka terkejut macam ni. Okey. Jom kita buat yang seterusnya kawan-kawan. Kita tengok kawan nak buat. Okey. Kawan-kawan buat. Mana depan? Mana depan dua? Aisyah. Oh, ini sini depan. Okey. Okey, come. Okey. Untuk awak duduk sana. Nanti kawan-kawan tak nampak. Duduk. Di sini nampak ni. Okey. Awak buat muka. Okay, dekat awak dekat dulu. Okay, awak buat muka. Tak, awak buat muka. Tengok sini. Tengok sini kat teacher. Oh, angkat tak terus. Tengok, awak buat sini. Awak tengok sini. Macam ni muka tu. Ada tak? Ada tak? Sini. Tengok sini. Tengok sini kan? Tengok sini teacher. Ada tak? Tengok. Mana? Kawan-kawan tolong cari muka macam ni. Tu. Sampai. Okay, sampai. Alright. Oh, jatuh macam ni. Cuba. Alright, duduk. Okay, betul tak kawan-kawan? Duduk sana. Duduk sana. Duduk pada tempat. Terima kasih. Kat sini. Okey, duduk. Tengok teacher. Jadi kita nak buat kek lah. Tengok sini dulu. Okey, tengok ni. Ini muka apa ni? Siapa buat muka marah ni tadi? Saya buat muka marah. Macam mana buat muka marah? Duduk. Kenapa masak? Faham. Sedih kenapa? Sedih sebab kena tampak. Okay, very good. Jadi, kat sini kita dapat tengok semua faham. Apa itu? Marah. Apa itu? Apa itu? Sedih. Apa itu? Okey. Jadi kita nak buat aktiviti seterusnya. Nak buat tak? Nak buat. Kalau nak buat, boleh tak sebelum teacher nak minta semua dipasangkan dulu? Boleh? Okey, jom. Pergi duduk tempat masing-masing. Tangan jangan pegang meja. Jangan pegang meja. Kalau tak nak buat. Boleh tak nak buat? Tak boleh buat lah hari ni kan? Tak buat. Okey. Jangan pegang meja. No, jangan pegang meja tau. Jangan pegang meja. Tak nak nanti kotor. Nanti kotor tangan. Okey. Ya, sabar dulu buat. Nanti kita dekor kek. Kita tak buat kek. Kita dekor kek. Nanti hari lain kita akan buat kek. Kek sedap. Siapa pernah makan kek coklat angkat tangan? Sedap tak kek coklat? Sedap. Tapi tak makan.
Tadi kita dah belajar kan? Tadi kita dah belajar kan? Kita belajar tentang sedih. Kita buat kek sedih. Kita buat kek ikut kita punya emosi. Maksudnya kita tengah sedih ke, tengah gembira, kita boleh letak dekat kek. Okay, lepas tu teacher nak awak semua cerita. Kenapa awak pilih gambar tu? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, duduk dulu. Okey. Kawan-kawan kat belakang sini datang ambil. Sini kat teacher. Awak dua, sini kat teacher. Okey. Nah, ambil ni. Ambil dulu. Yang punya merah pula. Awak pun nak ambil, awak nak merah ni. Okey. Ada. Alright. Ada nak merah. Jangan marah kawan tu. Teacher tak nak. Dia letakkan meja. Bagi kat kawan belakang. Bagi kat kawan belakang. Cakap apa? Kita mancing. Terima kasih. No, letak dulu. Jangan lagi. Letak dulu. Letak dulu. Letak dulu. Ada you. Okey, letak dulu. Letak dulu kat tengah. Letak kat tengah. Okey, letak dulu. No. Letak dulu. No, letak situ. Tak payah nak mangkuk tu. Okey, pandang sini. Pandang teacher. Kalau letak, kita tak payah buat. Boleh? Letak teacher ambil balik kek coklat yang sedap tu. Boleh tak? Teacher ambil balik? Teacher ambil balik semua? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tengok sini mula-mula. Okay, semua pegang ni dulu. Pegang sini. Tengok ni. Awak punya mana? Pegang ni dulu. Pegang. Pegang mana? Aisyah punya mana? Aisyah punya kek coklat mana? Aisyah punya ni mana? Okey, pegang. Okay, pegang. Buka. Aisyah punya. Aisyah pegang yang Aisyah punya. Aisyah pegang yang Aisyah punya. Aisyah pegang Aisyah punya macam ni. Ni duduk. Aisyah duduk. Okey. Lepas tu, buka selur-selur. Jangan bagi guna baju. Buka selur-selur. Okey. Tolong buka. Tolong untuk kawan. Tolong buka untuk Aisyah. Aisyah tak boleh buka. Aisyah tak kuat. Ya. Kita buka dah. Dah, tolong hati-hati. Jangan bagi kena tudung. Sabar. Okey. Lepas tu, coklat ni kan dalam pinggan. Okey, letak kat luar pinggan. Letak dekat luar pinggan. Ni letak dekat luar pinggan. Macam ni kan dalam pinggan tadi. Aisyah tengok teacher. Aisyah, tengok teacher ni. Ni kan dalam pinggan, letak luar pinggan. Letak atas meja. Okay, letak atas meja. Aisyah, tolong Aisyah. Aisyah, letak kat atas meja. Alright, very good. Sedap. Awak dah makan dah. Okey, sekarang ni tengok teacher. Letak ni atas sikit. Wow. Lembut. Letak atas sikit. Aisyah letak atas sikit. Angkat ni. Okey, tuang. Tuang lagi. Tuang lagi. Awak nak banyak ke sikit ke? Awak boleh tuang. Dah, cikgu. Dah, kita tunggu kawan-kawan. Jangan makan lagi. No, jangan makan lagi. Siapa makan tak? Tengah aku makan. Tak nak lah macam ni. Teacher tak nak lah dah. Teacher ni kan tadi jangan makan lagi. Okey. Tengok balik arahan teacher. Dah, cikgu. Okey, kemudian buka chocolate rice ni. Buka. Buka. Macam ni. Jangan makan lagi. Lepas ni jangan makan dulu. Tumpang kawan, okey? Kita baca doa tak? Makan tadi. Tengok. Makan tak baca doa? Makan je kan? Ini banyak subuh. Bukan. Makan dengan syaitan. Tadi takut. Sabar dulu. Okey, yang ni tadi tutup balik. Okay, tutup balik. Okey. Boleh tak buka chocolate rice tu? Tak luar, itu tak luar. Dah buka, dah tutup tak luar. Awak punya Mana punya, cikgu? Azizah punya mana cikgu? Awak nak mana satu pilih? Jangan lagi. Sabar sayang. Sabar. Dia dah tuang dah. Ya, sabar tengok teacher. Awak pun tak ikut dua jagaan. Okey. Sekarang ni ambil chocolate rice ni. Tuang. Aisyah, ambil chocolate rice ni. Tuang atas kek.
dia tutup mangkuk tu nanti tumpah. Nanti siapa yang nak kupas? Cikgu kupas. Okey, sekarang ni Awak mau cukup rice. Awak nak habis ke tu? Okey, sekarang ni teacher nak okey, jangan masuk ke lagi sabar. Okey, teacher nak awak ambil ni gambar ni, cucuk dekat kek ni. Macam ni. Cucuk. Macam ni. Okey, cucuk macam ni. Aku dah. Pilih. Pilih. Tak. Saya nak ni. Okey, letak. Cepat. Zulfan nak apa? Saya nak ni. Okey, pilih letak. Aku nak ni. Okey, letak. Zulfan nak tu. Okay, dah ke? Kawan-kawan dah? Dah. Okey. Teacher nak awak, teacher nak Azizah cerita dekat kawan-kawan. Boleh? Okey. Dah. Aisyah dah? Dah. Dah ke Aisyah? Aisyah dah? Dah. Okey. Zulfan, Mek. Teacher nak dengar awak cerita kat depan. Sini. Mek, berdiri. Sini kat teacher. Terus bagi teacher sini. Okey. Cerita kat kawan-kawan. Zulfan buat kek gambar apa ni? Gambar duit. Gambar mata duit kan? Okey. Kenapa Azizah pilih gambar ni? Kenapa Azizah pilih gambar ni? Oh, Aisyah ada. Tengok ni. Azizah ada beg dompet lah. Oh, kau nak ambil lagi benda kau. Azizah ada beg dompet lah. Okey, mesti awak nak cerita tak? Tepuk tangan untuk ni. Untuk Azizah. Tepuk tangan. Saya nak masuk. Masih pakai ni. Okey, cerita sini. Kenapa awak buat I love you? Sayang mami. Lagi? Lagi? Love you. Lagi? Pickle. Lagi? Aku kilai. Wah, okey, tepuk tangan untuk. Siapa nama awak? Adik. Adik. Tepuk tangan. Tepuk tangan juga. Okey. Sebelum kita makan. Tak makan lagi ke? Nak makan je ni? Okey. Sebelum kita makan, teacher nak tanya last soalan. Ada banyak. Sayang duduk. Teacher nak tanya soalan last sebelum kita makan. Tengok sini dulu. Okey. Hari ni kita belajar. Hari ni sayang. Tengok teacher. Tengok teacher. Tak tengok teacher dah. Tengok sini. Kau tak payah makan. Tengok sini. Tengok depan. Jadi, teacher nak tanya. Hari ni kita belajar tentang apa? Tentang kek. Jadi tentang apa kita belajar adik? Kek sedih. Kalau macam ni? Gembira. Kalau tak macam doa lagi. Kalau macam ni? Kalau macam ni? Kalau macamnya Aisyah? Aisyah? Apa tu? Apa tu Aisyah? Okey, Aisyah boleh tak gambar mami? Aisyah, kalau macam ni? Apa tu? Terkejut. Very good. Jadi hari ni kita belajar 6 emosi. Satu jom kita sebut. Satu, emosi menangis. Nombor 2, sedih. Nombor 3, terkejut. Nombor 4, marah. Nombor 5, happy. Nombor 6, tertawa. Very good. Okey, jadi sebelum kita makan, kita baca. Okey, sebelum kita makan, kita baca doa. Kita baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana
Wakila Azabana. Aumi. Akan boleh makan. Okay, makan. Okay, jom. Jom. Tamu malu apa itu? Wahidun satu, isnaini dua, salah satu, Tiga, arba'atun empat, khamsatun, lima, sittatun, enam, sama yakut, tujuh, tis'ah, sembilan, asyaratun, 10. Okay.